Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari Jumaat, tepat 15 bulan 5, 2569. Bersama dengan tepat 20 Zulkaidah 1447 Hijrah. Pagi ni hari Jumaat nah. Belum kita nak pergi semaya, kita dengar berita Islam Yaklah nah. Tolong kod like, kod share, kod titam nah. Islam Yaklah nah. Kita tengok banyak lagi nah. Mula kita pergi berita luar, berita negeri kita lah nah. Hak ni berlaku di Nonthaburi nah. Di Ampere Bang Buatong. Ada orang yatim seorang nah, dia bini dua nah. Ada bini muda, bini tua nah. Lepas tu nah, dia bunuh bini muda tu, dia mati nah. Dia bunuh bini muda dia sendiri nah. Bunuh sudah tu nah, dia meboh masuk dalam kereta. Bawa kereta pergi di lompat. Dia cari sedadu, dia serah sendiri. Bunuh sudah meboh mayat dalam kereta, dia cari sedadu sendiri. Tapi belum dia nak pergi cari sedadu tu, bini tua dia ni dia terosak pergi koyak sedadu dulu. Kata tok laki dia tu bunuh bini muda. Masalah ni muat dah kereta nak pergi serah diri di lompat. Ni bini tua koyak sedadu dulu. Tu. Lepas tu dia pergi sungguh lah. Mak mayat bini muda boh tas kereta pergi di lompat sungguh. Bawa sampai lompat anda du mari besak penuh nah. Igak dia pak besak kata ada sungguh mayat orang Tino duk tas kereta sat ni. Buat igak sudah tu pergi sep, pergi sop lah. Sebab apa boleh bunuh bini muda. Sebab gapo nah. Berita tu baik tahun ni tak ada royak lagi ni, sebab gapo dia boleh bunuh bini muda dia sendiri tu. Lepas tu sudah ada kata, orang nak kau tu lah kata, kalau ada berita kena lagi nak tu royak pula. Saya pun nanti dengar juga berita ni nak pergi ke mana. Sebab apa boleh bunuh bini muda tu nah. Bini dua bunuh bini muda. Ni berlaku di Nonthaburi nah. Satu berita nah. Kita pergi dek nung pula nah. Hak ni pergi di Lebanon Selatan nah. Pagi ni hari Jumaat pagi hari. Bulah tu royak kata terbang for Israel boleh. Buat Israel duk masuk di kawasan di bandar Taipei nah. Buat dia duk masuk di bandar Taipei, bulah kata terbang siap dah. Buat dia masuk tembak nah. Hak ni bulah tu royak pagi ni nah. Tapi tak siap lagi ni kata ada sakit mapuh paika ni. Bulah tak royak nah. Lepas tu lagi satu tempat lagi di bandar Al-Fakani. Al-Fakani. Hak ni kena juga. Bulah kata berdeng ajar ruak hak ni. Kena buat tahan buat Israel juga. Di Al-Fakani ni. Makna tak pagi ni hari Jumaat ni, pagi hari dah ni, dua tempat buat Israel kena bulah berdeng lah. Hak ni bulah tu baik oyak pagi hari ni lah. Di Lebanon Selatan. Kita pergi tengok dalam Rozah. Ni berlaku hari Khamis Semorai nah. Rozah hari Khamis Semorai ni, orang Rozah mati syahid 4 orang nah. Makna kata sakit yang mati nak hari syahid, nak hari sakit pun banyak nah. 4 orang mati syahid. Lepas tu pula sakit tu banyak orang. Ni kena buat Israel penting lah. Di kawasan ia tak royak di tempat mana, tapi sebelah lek utara di Gaza. Hak ni hak berlaku hari Khamis. Pak orang syahid lah. Tu dia. Kita pergi tengok di Filipina lah. Kat merita ni Filipina ni, Pok Israel ni dia masuk pergi jalan juga nah, nak tongsiau nah. Pelancong lagi juga di Filipina ni. Ni tu baik satu berita nah di Filipina ni nah. Buat dia masuk makan nasi nah. Masuk makan kafe. Masuk minum kafe dalam kedai nah.
Tapi dalam Kedah ni ada Dego Rozah. Di Filipin ni, kedai kafe ada Dego Rozah duk dalam kedai tu. Pok ni masuk nak makan dah, tengok Dego Rozah ada murih selalu. Mek ke toko batu pegang masuk kedai. Buat sepak tibuk tuai kedai. Jadi kok tu lah. Jadi kena murih tuai kedai ni. Sokan Rozah boleh jadi lah. Siap sokan Rozah sebab ada Dego Rozah di kedai. Murih pok yo. Tu. Nah, mek toko batu pegang ada wocong pi tu pok yo katok hancur wocong pi. Hak ni kena teruk lah tuai kedai kena teruk kena katok no teruk kata runreng bunyi berita lah. Hak ni pok Filipin pun kena juga. Kata dunia nah orang tak kenal pok dia nah. Di mana gi pok yo nampak Dego Rozah di Jepun biasa berlaku dah. Ya gi Jepun nampak orang Jepun Dego Rozah masuk nak murih. Di Korea berlaku dah. Peru ni orang Peru hamak pok dia nah. Pok yo nak yak di Peru sikit. Peru ni pok dia wak belarok pok dia nah. Pok dia banyak juga dalam Peru. Pok yo belarok no patah. Ada wak satu haflah pok dia lah. Kena rakyat Peru ni orang Peru hamak tak widok. Ni berlaku di Peru. Tengok tak ada dia kena dah pok dia nah. Di mana-mana pok kena lah kena hamak. Tapi di Filipin ni orang tuai kedai Filipin tu nah. Bunyi kata orang Tino lah. Dia kena teruk lah. Ni berlaku di Filipin lah. Pagi ni sekadar ni sajalah berita. Ada pihak nak tambah, boleh tambah lagi nah berita nah. Tambah lagi saya nak baca dengar lah. Tu doa lah Rozah selamat berjaya. Kapung-kapung boleh tulis mari kapung-kapung lah. Lepas tu hujan turun Kedah hari ni. Di mana hujan turun semalam tak puas hoyak semalam. Hari ni pagi lagi. Hari ni di mana turun dek tengoklah. Pagi sekadar sajalah. Jumpa pula petang hari lah. Assalamualaikum.